Di sebuah pasar yang sibuk, ada seorang budak bernama Rizki. Ayahnya seorang peniaga buah-buahan dan sayur-sayuran. Setiap hari, Rizki akan membantu ayahnya di kedai. Pada suatu pagi, ayahnya berpesan, "Rizki, bila timbang barang untuk pelanggan, pastikan timbang betul-betul ya. Allah sayang orang yang jujur dan adil." Rizki mengangguk. Tak lama kemudian, datang seorang pelanggan membeli apel. Rizki menimbang dengan teliti supaya jumlahnya tepat. Pelanggan itu tersenyum dan berkata, "Terima kasih, kamu sangat jujur." Di pasar yang sama, ada seorang peniaga lain bernama Zaid. Dia tamak dan suka menipu pelanggan. Bila orang beli 1 kilogram beras, dia hanya bagi 900 gram sahaja. Lama-kelamaan, orang mula hilang kepercayaan dan tak mahu pergi di kedainya. Kedai Zaid sunyi tanpa pelanggan, sedangkan kedai Rizki penuh dengan orang. Zaid mendekati Rizki dan bertanya, "Rizki, kenapa semua orang suka beli di kedai kamu?" Rizki tersenyum dan menjawab, "Kerana kami jujur. Allah beri rezeki pada orang yang amanah dan adil." Zaid tersentak. Dia menyesal atas perbuatannya dan berjanji untuk berubah. Sejak dari hari itu, Zaid mula berniaga dengan jujur. Tak lama kemudian, kedainya kembali ramai dengan pelanggan. Rizki tersenyum melihat perubahan itu. Dia tahu kejujuran adalah kunci kepada rezeki yang berkat.